Assalamualaikum, selamat sejahtera. Saya Muhammad Rafal bin Muhammad Azhari. Hari ini kami berjaya mengangkat satu isu yang semakin berleluasa, iaitu kesalahan bahasa pada papan iklan. Nampak kecil tapi impaknya ialah besar. Malaysia merupakan syurga iklan kerana terdapat banyak iklan di kiri dan kanan jalan dengan tagline Buy One Free One, super discount, sale gila-gila sudah tidak asing lagi bagi kita. Tapi di manakah bahasa Melayu? Jika anda fikir ini merupakan isu yang kecil, tunggu dulu. Ini bukan sekadar tulisan, namun maruah negara yang harus dijaga dengan sebaik mungkin. Sebenarnya kami telah mengeluarkan 31 notis teguran di Kuala Lumpur tahun lalu kerana iklan-iklan di sekitar Kuala Lumpur tidak mematuhi dan tidak mengutamakan bahasa Melayu. Undang-undang sebenarnya memang sudah jelas, namun mereka masih memandang enteng terhadap penggunaan bahasa Melayu. Bagi kami, bahasa kebangsaan mesti diutamakan dan hal-hal ini dianggap serius kerana perkara ini bukanlah kecil dan bukan lagi sembunyi-sembunyi. Tak je akta-akta yang harus dijadikan rujukan. Contoh macam Perlembagaan Persekutuan, Akta Bahasa Kebangsaan 1963 dan ada juga Ordinan Dewan Bahasa dan Pustaka. Hal-hal ini perlu dirujuk kepada akta-akta tersebut, namun mereka langsung tidak mengambil endah tentang akta-akta tersebut. Sebenarnya tak perlu risau jika ada sebarang pertanyaan berkaitan pengesahan iklan. Boleh saja hubungi di talian 03-214-79100. Kami telah berjaya menemui seorang pelajar tahun 3 jurusan Ekonomi dan Perniagaan. Beliau sedang aktif berniaga secara online. Mari kita dengarkan respon beliau. Oh, ni pasal yang saya buat sendiri bang. Simple je. Your life goals here better than in future. Saya fikir ayat ni kecil dan sesuai untuk daripada budak-budak kita tinggal di Instagram lah. Tak ada langsung kata bahasa Melayu. Ini bukan sepak ni. Ini cerminkan sikap bahasa kita sendiri tau. Kami juga telah meminta pandangan daripada pelajar bahasa berkaitan isu ini. Mari kita dengarkan respon daripada mereka. Pada saya, bahasa Melayu ini bukan sahaja sebagai satu medium, tapi bahasa Melayu ini juga merupakan lambang kepada identiti dan juga budaya masyarakat kita. Dan kalau kita sendiri yang menjatuhkan bahasa Melayu itu sendiri, siapa lagi yang nak angkat bahasa kita? Dan kalau macam papan iklan tu roboh ke, patah ke, koyak ke, kita boleh baiki. Tapi kalau macam bahasa Melayu tu sendiri yang rosak, siapa yang peduli kan? Kadang diorang ni nak yang buat urban boss. Kalau kita letak bahasa Melayu tu besar sangat, nanti dia nampak macam tak mahal. Dan kadang-kadang bahasa Melayu ni dia nampak tak kece langsung. Sebab itulah klien nak yang bahasa Inggeris lebih, nak yang vibes international macam tu lah. Soal ini yang berminat dalam bahasa ni baik. Iklan boleh menarik, tapi jangan sampai bahasa jadi mangsa. Semak sebelum siar, bahasa kita, tanggungjawab kita. Terima kasih kerana menonton. Biar iklan laku, jangan sampai bahasa terkaku. Salam hormat dan Assalamualaikum.